kita. Tak ada. Tapi kalau keadaan terpaksa, we have no choice. Jadi pelarian itu bukan pilihan mereka. Mereka mengelarikan diri kerana nak menyelamatkan iman mereka, nak menyelamatkan nyawa dan keluarga mereka. Jadi kita memandang buruk pada pelarian ini, apa jaminan kita akan mendapat keamanan sampai bila? Are we sure that our children will become like us today, atau mereka akan menjadi pelarian satu hari nanti? Can we sure? Kita boleh jamin bahawa kita akan aman selama-lamanya? No way. Jadi kerana itulah, menganggap pelarian ini sebagai suatu bala, sepatutnya kita anggap sebagai peluang kita untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi dalam yang sangat jelas dalam surah dan dalam hadis riwayat Muslim, wallahu fi auni maka na abdu fi auni akhi. Allah Taala akan menolong hamba-Nya selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis maknanya hadis riwayat Muslim. Wallahu fi auni maka na abdu fi auni akhi. Selagi mana kita menolong orang susah, selagi itu kita diberi barakah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua, ketika Khilafah Utsmaniyah berkuasa, penduduk Palestin menerima orang-orang Yahudi daripada Eropah. Berlaku kebencian kepada Yahudi di Eropah, mereka melarikan diri ke mana? Mereka melarikan diri ke Palestin. Waktu itu Khilafah Utsmaniyah berkuasa. Dan orang Palestin welcome the Yahud, because kita ini sepupu. Ya, we are from the same father, Abraham. Welcome to Palestine. Ini yang berlaku. Ya. Jadi Sultan Abdul Hamid ketika itu mengarahkan supaya boleh datang, tapi kena ikut adab bersam dan juga undang-undang di sana. Namun demikian, bila jatuh Khilafah Utsmaniyah, berlakulah gerakan Zionism dan akhirnya Zionism menguasai Palestin. Ini malang selepas kejatuhan Khilafah Utsmaniyah pada 1924. Tapi ketika Khilafah Utsmaniyah berkuasa, dia menjamin keselamatan orang-orang Yahudi datang ke Palestin. Dan orang Palestin menerima mereka dengan hati terbuka. Sebab we have the same datuk, iaitu Nabi Ibrahim AS. Okay. Inilah apa yang berlaku, yang malang selepas kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Maka Zionism menguasai dan sekarang ini penderitaan. Orang yang menjemput mereka datang, mereka pula dihalau keluar daripada Palestin. It is a tragedy of history. Ya, yang we cannot accept it at all. Kita ambil contoh Malaysia. Membuktikan ayat tadi tentang orang musyrikin. Pelarian Vietnam. Jumlahnya ribuan. Kita buat satu di Pulau Bidung. Dan kita selamatkan mereka dan kita hantar mereka pulang. Non-issue. Ya. Itu pada 1975. Pelarian Vietnam di Pulau Bidung, Terengganu. Kita dah buktikan. Ya. Kemudian tercampar ketika Pol Pot membunuh berapa juta rakyat dia sendiri kerana nak menenangkan faham komunisme. Jadi ini merupakan suatu realiti yang kita dah membuktikan. Bosnia disebutkan tadi. Dan sekarang malangnya isu Rohingya tidak diberi perhatian. Oleh kerana ada elemen baru, elemen netizen. Ya. Penderitaan orang Rohingya itu fasa yang pertama sebelum berlaku COVID-19, orang-orang Malaysia welcoming orang Rohingya. Penuh kasih sayang, membantu mereka apa juga pasal Rohingya. Tapi lepas berlaku COVID-19, orang Malaysia pun susah. Ada beberapa kesilapan sosial yang berlaku, maka tiba-tiba kebencian itu menjadi luar biasa. Ini suatu yang malang. Ya, satu yang malang yang bagi saya cukup tidak Islamik. Dan kalau kita tidak ada political will membetulkan mereka sebab mereka ini adalah stateless. Dia tak boleh balik. Kalau balik, sure kena bunuh. Berkapal-kapal tenggelam, beribu yang mati di dalam laut. Dan ada di kalangan netizen kata, biar dia mati. Sebab mereka merosakkan negara kita segala macam. Dan ini merupakan sifat-sifat yang bagi saya tidak Islamik. Dan sekiranya kita merujuk pada hadis Nabi, wallahu fi auni maka na abdu fi auni akhi tadi, maka berhentilah pertolongan Allah Ta'ala apabila kita memberhentikan pertolongan kepada orang susah. Saya bimbang. Keberkatan ini akan berhenti apabila kita menganiaya orang susah
yang tak ada ruang untuk balik ke negara mereka sebab pasti mereka akan dibunuh. Jadi sekalian, ada 2 minit lagi. Saya tidak mau camsat dalam ucapan saya ini. Ya. Persoalan asasnya pengajaran apakah yang dapat kita ambil daripada 3 episod sejarah ini? Telah dibentangkan ini. Pertama, perlindungan pelarian adalah sebahagian daripada DNA ketamadunan Islam. Rooted dengan Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, perlindungan pelarian adalah sebahagian daripada ajaran agama Islam. Ya. Quran yang sebut. Perlindungan pelarian dalam tradisi Islam bersifat inklusif, tak kira agama. Siapa yang memerlukan bantuan sama ada Islam dan Malaysia telah membuktikan dalam isu orang-orang Vietnam. Pendekatan Malaysia terhadap pelarian kesinambungan daripada tradisi ini adalah kesinambungan daripada tradisi yang pernah kita lakukan dan kemanusiaan tanpa kewaspadaan. Namun demikian kita kena berhati-hati juga. Sekiranya tak diurus dengan baik, dia akan menimbulkan masalah social time bomb. Ini antara perkara yang menjadi parameter dalam menangani isu pelarian pada waktu ini. Dan kelima, dunia hari ini memerlukan solidariti yang lebih besar terhadap golongan pelarian. Malaysia menanggung isu pelarian Rohingya ini seolah bersendirian. Negara ASEAN hanya lip service. Mereka tidak membantu secara bersungguh-sungguh. Negara-negara ASEAN yang kaya, mereka tidak membantu atau membantu secara ala kadar. Ini yang jadi masalah kepada mereka. Sebab mereka sudah berada di sini, sudah ada 4 generasi. Kalau 4 generasi ini tidak dapat pendidikan, ya, kita akan membina lebih banyak pusat-pusat tahanan. Dan kos untuk membiayai pusat tahanan ini lebih besar. Sekiranya kita dapat melabur dalam bidang pendidikan, that will solve the problem of detention center. Ya. Mengapa kita membelanjakan duit berjuta-juta untuk pusat tahanan? Mengapa tidak duit itu digunakan untuk pendidikan mereka? Ini antara isu yang perlu kita fikirkan. Ya. Jadi untuk itulah sekalian penutupnya, nilai-nilai kemanusiaan terus dipukuhkan dalam dasar dan tindakan negara-negara Islam dan negara majoriti Islam dalam menangani isu pelarian. Dalam beberapa hal sekalian, ya, kita lihat kadang-kadang nilai kemanusiaan itu di barat lebih baik menyantuni daripada negara-negara Islam sendiri. Ya, saya baru pulang daripada Geneva menghadiri National Human Rights Convention. Saya dapati negara-negara barat dan bicara soal kemanusiaan, dia punya empati itu lebih daripada dunia Islam sendiri. Ini memalukan sebab dalam ajaran Islam jelas, tetapi kita tidak mengamalkan. Ini masalah. Dialog dan sama dengan UNHCR dan negara-negara Islam termasuk Malaysia harus kita pertingkatkan peranan yang dimainkan sebab dia expert dalam soal-soal refugee ini. Ya. Dan Malaysia terus memainkan peranan proaktif dalam isu pelarian di peringkat serantau dan termasuk juga ASEAN dan juga di dalam OIC. Masyarakat antarabangsa terutamanya negara maju memikul tanggungjawab yang lebih besar dalam berkongsi beban dan tidak boleh diserahkan kepada Malaysia semata-mata. Terus sekalian, saya nak mengambil contoh yang terakhir sekalian. Ya. Ya. Ketika berlaku perang Syria 2011-2024, 13 tahun. Kerajaan Turki beriman dengan hadis tadi. Rajab Tayyip Erdogan mengatakan bahawa mereka itu adalah muhajirin, kita ni Ansar. Dan disebut hadis ni dalam parlimen. Bila diserang oleh golongan sekular, mengatakan mengapa menolong orang luar. Dia kata inilah menyebabkan keberkatan Turki. Dan ketika itu pelarian Syria berjumlah 3.7 juta orang. Diberi pendidikan, diberi bantuan dan segala macam. Dan sekarang sudah mereka pulang dan mereka membawa suatu gambaran yang positif terhadap Turki pada waktu itu. Jadi untuk itulah hadis ini sangat berkesan ya. Muslim, ya, hadis riwayat Muslim ini ya, nombor 2699. Sangat powerful. Wallahu fi auni ab, maka na abdu fi auni akhi. Allah Taala akan menolong hamba-Nya selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Jadi untuk itulah sekalian kita ada contoh-contoh yang telah kita gambarkan tadi. Jadi maknanya saya berpandangan bahawa tidak ada sebab